Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya, Muhammad Nur Halif membawakan liputan khas sempena sambutan Hari Guru 2025 yang bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Hari Guru yang disambut pada 16 Mei setiap tahun merupakan satu penghargaan kepada jasa dan pengorbanan guru dalam mendidik serta membentuk generasi masa hadapan negara. Untuk mengetahui suasana sambutan Hari Guru yang berlangsung di peringkat sekolah, kita terus ke lokasi bersama wartawan kami, Amni dan Anissa. Salam sejahtera, saya Amni Zara bersama rakan petugas saya Anissa Akila. Hari ini kami berada di Sekolah Kebangsaan Sina Bestari untuk mengadakan liputan khas sempena Hari Guru. Tahun ini, pelbagai acara diadakan pada hari ini bagi meraihkan guru-guru. Saya bersama salah seorang wakil pelajar sekolah. Boleh awak perkenalkan diri? Nama saya Munawara. Ceritakan apakah aktiviti yang diadakan sempena sambutan Hari Guru tahun ini? Berbagai aktiviti yang telah diadakan sebelum sambutan hari ini antaranya ialah memakai pakaian beragam, mengikut tema yang bertemakan Jika Aku Bukan Guru. Seterusnya, acara sukaneka dan juga cabutan bertuah. Okey, terima kasih. Jom kita cari orang lain. Boleh perkenalkan diri? Boleh, nama saya Anas. Okey. Apakah perasaan Anas semasa Hari Guru ini dijalankan? Perasaan saya amat gembira kerana boleh beri hadiah kepada guru kesukaan saya. Hadiah ni ada apa je? Hadiah dia ialah tumbler. Oh, terima kasih. Sama. Sekian laporan kami dari Sekolah Kebangsaan Sina Bestari. Selamat Hari Guru!